hari kami dari Pulau Anak akan mengadakan sesi temu bual untuk kempen kami iaitu keperluan mengambil air harian. Dalam sesi temu bual ini kami akan bertanya beberapa warga UPSI untuk mengetahui kesedaran dan tabiat mereka terhadap pengambilan air setiap hari. Kami sekarang berlokasi di KPDH. Okey, Assalamualaikum Abang. Okey, jadi boleh saya pinjam masa Abang sikit untuk saya interview. Jadi saya daripada kelas usahawan, budaya usahawan. Jadi saya nak interview Abang untuk berkaitan dengan projek kami iaitu kadar pengambilan air seharian dalam kalangan masyarakat. Jadi saya nak tanya Abang beberapa soalan lah, boleh? Boleh. Okey. Jadi untuk soalan pertama, Abang ada buat, kalau Abang pergi kelas ke pergi bersenam, bawa botol air tak? Bawa botol air. Okey. Pada pendapat Abang, berapa banyak liter air yang perlu untuk badan manusia ni? 1 liter ke atas lah. 1 liter ke atas lah. Okey. Mungkin benda tu berkaitan dengan mungkin aktiviti fizikal kan, cuaca panas ke. Kalau cuaca panas lagi banyak air kan. Okey bang, jadi untuk sebagai hadiah sebab Abang sudi bagi masa untuk saya hadiahkan Abang air. Sebab kan kami tengah buat macam kempen juga sebenarnya bagi tanya air ni. Jadi ni air untuk Abang. Terima kasih. Terima kasih. Ni juga ada satu lagi flyers untuk Abang. Inilah berkaitan dengan kita punya air. Lihat bermula dengan seteguk air. Apa pendapat Abang? Okey tak? Okey, memang baguslah kempen ni. Abang support Support. Okey. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum bang. Kami hari ini ada kempen bernama Jom Minum Air Mineral. Jadi kami nak tanya beberapa soalan lah kepada abang. Apakah jenis minuman yang paling kerap abang ambil? Air kosong lah, air biasa. Air kosong. Okey. Terima kasih bang. Dan kempen kami ada bagi air untuk abang dan flyer kita orang tentang kempen Jom Minum Air Mineral. Terima kasih. Baik. Faktor abang mengambil air masak, abang gelas sehari? Okey, faktor dia sebab sekarang kan cuaca panas, tak menentu kan. So kalau boleh ambil lah banyak sikit air untuk mengelakkan hibernasi. Dan kalau boleh juga air masak ni diterapkan setiap hari. Sebab dia merupakan salah satu untuk menjaga kesihatan bawah pinggang kita kan. Okey, itu saja. Thank you. Terima kasih abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak temu bual awak pasal tanya beberapa individu untuk mengetahui tabiat dan kesedaran mereka terhadap pengambilan air harian. Soalan saya yang pertama, berapa gelas air awak minum setiap hari? 8 gelas. Awak tahu tak apa yang mendorong awak untuk minum air? Sebab ada kesihatan satu. Jadi strategi kita kan manusia dahaga. Adakah awak pernah mengalami dehidrasi? Pernah bila bersukan. Soalan saya yang seterusnya, adakah awak fikir masyarakat ini sedar tentang kepentingan air dalam kehidupan harian mereka? Saya rasa masyarakat pada zaman sekarang sedar sebab kita more to teknologi kan. Jadi atas masing-masing nak ambil. Saja soalan daripada saya. Terima kasih. Ini untuk awak tak bagi tak nak dehidrasi lah saya. Saya nak tanya beberapa soalan. Boleh? Okay. Apa yang mendorong awak untuk minum air masak dalam seharian awak? Sekarang kan panas kan. So, macam kalau kita kurang air masak air mineral tu, dia jadi kulit kering ke. Itu soalan dari saya. Terima kasih hadir untuk kita orang. Ini anda hadir daripada untuk program kita orang, iaitu Jom Minum Air Mineral. Ini merupakan data yang telah kami dapati. Ini adalah rumusan daripada hasil soal selidik yang kami lakukan yang menunjukkan bahawa majoriti responden minum air adalah untuk kekal sihat, menghilangkan dahaga dan menghadapi cuaca panas. Okey, daripada sebilangan kecil responden pula mengatakan mereka minum air ini atas nasihat doktor atau sebab lain seperti bersukan. Okey, jadi data ni menunjukkan kepentingan kesedaran tentang pengambilan air yang mencukupi untuk kesihatan. Kesimpulannya, air bukan sekadar untuk hilangkan dahaga, malah ia penting untuk kesihatan, fokus dan kesejahteraan.
Mulakan hari anda dengan air. Kami telah mengumpul wang hasil daripada perniagaan yang dijalankan bagi tujuan pembelian air. Air mineral tersebut telah diagihkan di KPKH sebagai usaha untuk menggalakkan para pelajar UPSI mengamalkan tabiat meminum air yang mencukupi dalam kehidupan seharian. Kempen ini memberi peluang kepada kami untuk menguruskan dana dan menyumbang kepada kesihatan pelajar UPSI. Usaha kecil ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengambilan air yang mencukupi setiap hari. This is the number one.